Kalau kata untuk orang sebulan kedai ni tak ada 100,000 tak boleh jalan. Kalau nak masuk nego, dia kata tak payah ambil SPM tak apa. Kan dah be. Nak nego tak berjalan pun kena ngira. Sebab tu gula kita tahan 24 jam. Tahan 24 je? Tahan 24 jam. Confirm tak pasti? Confirm tak pasti. Kalau mindset kalau kata nak jadi nak kaya kena mengikut kedai makan tak boleh. Bagi kita tak boleh. Jelah. Mindset tu kita tak boleh tanam dalam hidup tu. Jelah. Tak boleh. Faham. Gini. Kita style bisnes ni kita kena buat ikut Thailand petani. Kopuk percuma. Nasi tambah percuma. Gapo nak lagi? Nak gapo lagi? Tengok retin macam cuma juga sebab kalau viral dalam social media agak bila nego agak. Sedap lemon nego. Piti banyak dah. Lemon tak nampak. Lemon tidak. Kalau kata di kedai kita ni penerimaan tu kata satu Malaysia lah. Satu Malaysia. India, Cina, Bangla semua ada. Tak select. Tak select. Kita ada menu kilo kitanya seperti nasi kabu lemak bakar. Nasi kabu lemak bakar lah. Lemak bakar, daging bakar, ayam percik. Dia dalam perniagaan ni nak mestilah ada orang kata istilah mata merah. Orang tak kenal. Itu biasalah dalam bisnes tu. Tak. Tapi itu kita kena hadap lah. Kita pilih untuk jalan berniaga, kita kena hadap. Macam mana kalau Melayu tu biasalah. Kalau nak percaya tak percaya tapi kena percaya juga. Iyalah. Daripada bomoh ke bomoh ni ada lah. Berapi orang boleh tengok lah dapur terbakar lah apa semua. Kalau bagi kita lah. Nak bisnes ni kita jangan buat long lah. Satu. Sebab kalau kita long ni mudah kata kita terbebel. Betul. Betul. Kita terbebel. Lagi satu kita kena fikir nak macam mana nak bayar bulan ni. Itulah kalau nasihat lah. Kalau kata nak bisnes, kita kena ada simpanan lah. Maksudnya kita nak run, katanya run tu kedai 500,000. Kita kena ada duit tu 250,000 untuk simpanan backup. Backup lah. Nak buat loan boleh kata. Tapi kena ada simpanan untuk backup itu. Podcast ini ditaja khas oleh Warung Stesen Kelantan. Rasai kenikmatan nasi kerabu, nasi belau, nasi dagang dan mi celup original dari Kelantan yang dibawa khas ke Penang. Warung Stesen Kelantan pasti ori. Semua dah jalan? Dah bercek? Penat nak bercakap Sejam nanti. So hi guys, welcome to Tedon Talk, siri di mana kita berjumpa dengan founder-founder bisnes yang ingin menceritakan bagaimana perjalanan bisnes mereka. Dan hari ini aku sedikit awkward di mana aku berbahasa Malaysia. Dan guest kita hari ini berbahasa Kelantan. So kita harap sedikit sebanyak siri podcast ni dapat membantu mana-mana peniaga untuk mendapat idea dari segi perniagaan mereka untuk mengembangkan ke apa ke. So boleh tengok siri Tenang Talk. So guys, hari ni kita berada jauh dari base kita iaitu di Selangor. Kita berada di Penang hari ini, di Sungai Bakap. Ya, betul. Sungai Bakap, betul. Di Sungai Bakap Pulau Pinang. Sungai Bakap Pulau Pinang. So hari ini kita bersama owner nasi kerabu, nasi belau, nasi dagang, Warung Stesen Kelantan. So assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjadi tetamu kita malam ni. So sedikit sebanyaklah pasal podcast ni. Siri ni kita guna campur bahasa lah. Baru selesa lah. Dia jadi awkward kalau orang Kelantan ke cik luar. Ya betul. Bang budu kan. Gegar waktu budu. Capai ya. So siri ni dia lebih kurang untuk marah dengan motor. Siri ni lebih kurang untuk kosi gana perjalanan bisnes, gana boleh buat bisnes. So sedikit sebanyak kalau viewer tengok, dia akan boleh idea. Gini rupanya buat bisnes ni. Gini susah dia buat bisnes ni. Sebab orang ingat bila buat bisnes ni 100,000, 200,000. Ya betul. Kira mari golek kita. Berkali ingat jatuh daripada langit duit tu. So harapan kita boleh ubah mindset bahawasanya orang buat bisnes ni benar struggle. Jadi sebelum kita start lebih jauh tak, boleh tak abang ceritalah sikit gana boleh tercetusnya idea nak bawa nasi kerabu ni mari Penang, sedangkan kita tahu nasi Penang ni famous dengan nasi kandar. Ya betul. Dari seginya kita ni orang Kelantan tak. Kita nak ke
kelainan satunya. Kelainan, lepas tu kita nak komersialkan masak apa ni orang kata makan tradisi betul. Ni tak. Tradisi kita nak komersialkan, maksudnya nak bagi seluruh orang rasa lah. So kita bawanya daripada Kelantan kita ke Penang. Itulah puncanya. Itulah objektif dia lah. Objektif kita tu. So jadi mula-mula nego sini memang bermula dengan besar selalu kau kan? Tidak. Kita punya nego ni daripada kemah kecil je, tepi jalan dulu. Lepas tu bila tengoknya potensi yang orang kata potensi yang bagus orang kata. Ada demand lah. Ada demand di Pulau Pinang ni. So kita ambil keputusan dengan risiko yang tinggi untuk bukanya warung stesen Kelantan di Pinang ni. So jadinya masa kita pergi ke belakang lah sikit dok. Masa kemah dulu dok. Berapa lama duk dengan kemah tu? Lepas tu berapa gana nak ya Gana struggle hak masa nego. Orang tahu kalau nego dari kemah ni letih. Ya. Lalu dari bahasa di kemah tepi jalan dulu lebih kurang kita tu sebulan ataupun 2 bulan lah. Gitu. Struggle tu memang struggle lah. Dari masuk di rumah kita bawa ke tapak peniaga kita. Okey, dari situ dah ambil satu masa. Dah kos satu minyak lagi. Memang struggle lah daripada cuaca kita tak tahu. Betul. Bila sampai di site niaga cuaca elok dari rumah. Bila sampai di site hujan dengan kemah terakak apa semua macam-macam lah ada. Pergi. Itu memang kata sedih pun ada sedih tapi itulah cabaran cabaran dalam bina perniagaan kata. Itulah risiko kita kena hadap kata. Betul. Ni hak ramai orang tak tahu ni. Betul. Orang duk kata sebab sekali viral dalam social media bila nego sedap lemon nego piti banyak dah. Lemon tak nampak. Lemon tak nampak daripada pengalaman kita dulu untuk jadi nak ada sekarang ni yang ada sekarang ni lah. Okey, sebab bila kita tahu bila berkaitan dengan makanan ni jadinya ramai orang ingat orang jual makan ni buka kedai pun boleh jual lalu. Kita kalau boleh nak tanyalah kalau boleh kongsi tak. Berapa lama benarnya penyediaan sebelum boleh nego tu? Ambil tempoh berapa lama? Contohnya sebelum nak nego tu kena sedia nasi ke apa tu berapa lama benar? Untuk penyediaan masa tu dia lama kan. Untuk kalau kata untuk gula kita saja kita masak lebih kurang 3 jam. 3 jam untuk gula saja. Gula nasi daging Sebab tu gula kita tahan 24 jam. Tahan 24 jam? Tahan 24 jam. Confirm tak pasti? Confirm tak pasti sebab kita pernah test dah QA R&D gula kita bubuh dalam plastik, kita letak di biar tanpa petik air apa semua 24 jam tahan. Confirm tanpa ubat pengawet apa semua. 24 jam. 24 jam dengar belakang bukan benda mudah. Sebab kita boleh R&D tu sebab kita pernah supply ke hospital. Hospital Sungai Bakar Sebelum kita supply tu kita test dulu. R&D macam mana kita nak tahan. Maksudnya kita masak bagi lama. Maksudnya memang tu tahan lah. Benda bukan main-main kan. Benda bukan main-main nego ni dok. Betul. So okey. Bila penyediaan makan ambil masa 3-4 jam dah. Okey, kalau untuk operasi kedai lah dok. Biasanya bermula pukul berapa kalau operasi tu orang kata pukul 6.30 tu boleh rata membeli dah lah. Tapi kalau ready lah. Nak sedap pukul 7 lah. Pukul 7 tu kira sedap dah lah. Sedap kira complete lah dah. So masa sepanjang perjalanan bisnes ni lah, kita pun tak segi banyak sangat pasal pengurusan apa sebab tu teknikal lah orang kata. Sepanjang pengurusan bisnes ni dok. Gapo momen-momen hak orang kata tak boleh nak lupa lah. Momen-momen kita yang tak boleh lupanya masa kita nak membangun pada stesen Kelantan ni lah. Maksudnya daripada kita ambil tapak ni kosong kita buat satu-satu. Maksudnya kita kemas apa semua. Naknya jadi dia seindah ini maksudnya itulah momen yang paling indah lah bagi kita. Kira step by step lah. Step by step maksudnya. Dulu sini ni orang kata semok samu tebal lah kata tak. Dengan pokok semua ada. Kira memang orang kata gok habis lah. Gok habis lah kata. Utel lah kata. Jadi nak boleh kau sampai setahun ni agak-agak berapa lama masa tu? Kita untuk cuci sahaja kedai ni aja sebulan. Sebulan. Tu memang pagi siang malam tu memang ada di kedai ni lah. Untuk kemas. Untuk atau
untuk comel kedai ni orang kata orang betul bahasa Kelantan kata. Struggle is real. Struggle is real lah kata. Bak kata orang Kelantan juga. David Jones kata struggle is real. Jadinya bila start negosiasi ni dok. Dia dalam perniagaan ni dok mestilah ada orang kata istilah mata merah. Orang tak kenal. Itu biasalah dalam bisnes tu. Tak. Tapi itu kita kena hadap lah. Dah kita pilih untuk jalan berniaga, kita kena hadap lah. Antara pengalaman lah hak boleh kongsi dok. Gapo hak benda-benda berat gitu hak pernah tempuh lah setakat ni. Orang kata cabaran dengan isu mata merah ni. Kalau kita mata merah ni macam mana cakap kalau Melayu tu biasalah ada. Kalau nak percaya tak percaya tapi kena percaya juga. Iyalah. Daripada bomoh ke bomoh ni ada lah ada. Gitulah. Kalau ke bisnes ni memang tak lagi lah. So setakat ni kalau itu untuk perniagaan nasi kerabu ni lah. Penerimaan orang ni adakah orang Melayu saja makan ke berbagai bangsa? Tidak. Kalau kata di kedai kita ni penerimaan tu kata satu Malaysia lah. Satu Malaysia. India, Cina, Bangla semua ada. Tak select. Tak select kita. Tak select kemah. Gitulah dak perniagaan makan ni dak. Itulah kalau bab mata merah ni ada. Perik benar tak? Ya betul. Kalau ini kita sideway lah sikit daripada segi bisnes tak. Ada efek apa kau kesihatan kau orang? Ada. Efek kesihatan tu ada tentulah. Ya. Cumanya okey. Selain daripada tu tak, kita nak tahulah sikit. Gapo hak disediakan makanan. Kita tadi baca dah nasi kerabu, nasi daging tak. Gapo nasi belauk tak. Kita ada mi celup. Mi celup tu orang kata 1% Kelantan lah kita buat. Kita membawa original daripada Kelantan. Original. Sebab kita pun guna repah-repah. Macam nasi belauk kita pun kita guna repah-repah daripada Kelantan. Hanya lauk bahagian mentah je kita guna di sini. Kalau kata bahagian macam rempah apa rempah ratus tu semua kita bawa daripada Kelantan. Kita benar jauh dah benar. Sepatutnya kita kena tanya dulu benar tak? Ya. Kan boleh mari minat nak nego ni. Minat di nego ni sebab kita ni daripada family business lah kita. Memang family kita ni semua business. Business belakang lah. Business semua. So memang daripada darah kata Imblad lah, imblad. Imblad tu. Imblad. Mari daripada darah dah hati nulari untuk berniaga Lepas tu daripada minat satu. Minat lah. Minat. Ya sebab yalah tak semua orang kata tak semua orang boleh nak nego benda. Tu kita kata daripada awal benda nego ni bukan benda ni. Ya betul. Ni pun bisnes yang kedua dah kita ni. Bisnes pertama, bisnes kedua yang pertama dulu family business juga. Itu daripada apa? Construction daripada apa? Iron work. Lepas tu kan bisnes tu lah ni. Bisnes tu kita tutup lah. Tutup. Punca, boleh tahu tak punca dia? Punca dia maksudnya punca tu daripada management lah. Management maksudnya dulu pun kita belum matang lagi daripada bisnes ni. So management tak okey, so decide tutup lah. Betul kira kita tak si orang kata tak si bawa bebel lah. Betul. So bila bisnes makan tak resepi hak guna ni memang create sendiri ko gana ko. Resepi tu memang daripada ibunda kita lah. Turun-temurun lah. Maksudnya kita belajar, dia pun ngajar kita. Kita pun ambil apa yang dia ajar. Kita create lah untuk jadikan warung stesen Kelantan ni lah. Pucuk nama warung stesen Kelantan ni. Mana warung stesen Kelantan? Dia kitanya mula-mulanya kita bukan nak jadi stesen Kelantan juga. Nak jadinya mula-mula apa kita tak ingat tapi adalah nama tu. Yang jadi stesen Kelantan tu sebab kita nak bawa ke lainnya di Penang. Lagi satu kita nak orang mudah ingat. Mudah ingat. Makan nasi mana orang kata? Stesen Kelantan. Jadi ibarat kata kat macam membawa Kelantan sini ke Penang. Pindah Kelantan mari sini untuk semua warga Penang. Sebab kan nak Kelantan ni jauh dah. Jadi sini pun memadai dah. Jadi bila buka warung stesen Kelantan ni orang kata mestilah ada kila-kila menu viral. Ya betul. Kita ada menu kila kitanya
seperti nasi kerabu lemak bakar. Nasi kerabu lemak bakar lah. Lemak bakar, daging bakar, ayam percik. Oh, mahal tu ayam percik. Ayam percik. Ayam percik kita tu kita boleh buat belaka. Putih boleh, kuning boleh. kuning pun boleh. Oh, eja. Kena nasi baik mari nasi apa ayam percik putih. Kena tak molek agak kuning. Dia tapi rasa tak lagi. Rasa lain. Rasa lah sama je, cuma warna. Warna ya dah. So tu antara menu-menu killer lah. Yang menu killer kita tu lemak bakar lah paling. Lemak bakar lah paling top dan famous lemak bakar lah. Sebab benda rare lah, benda rare. Benda tu tak ada lah kata tempat lain. Lagi satu yang paling killer kata kita ni real life, kata live kita bakar tu live. Oh, kira orang mari tu boleh tengok lah. Berasak lah. Berasak berapi kadang-kadang dah. Berapi orang boleh tengok lah dapur terbakar lah apa semua. Jalan bila main dengan lemak ni tak. Okey, kalau macam bila melakukan perniagaan tak. Untung dan rugi lah tak. Agak-agak lah ni tak. Kalau boleh cerita lah sedikit sebanyak tak. Adakah bisnes kedai makan ni memberi keuntungan yang besar sebenarnya? Kalau bagi kita untung tu tak untung. Kata ada kalau kata rugi tu tidak kata. Kata untung sangat dok juga kata boleh hidup lah. Boleh hidup lah. Nak kaya tak boleh kata. Belum lagi tak sampai lagi masa dia. Kaya tak boleh kata bukan kata nego rumah kedai makan ni nak kaya tak. Sebab untuk kelas dengan hidup boleh. Sebab lah ni kan mindset lah ni kan orang lah ni kan macam nak escape daripada kerja dengan orang kan. Pakat nak jadi founder business belaka tak. Owner business. Bila tanya nak buka ke apa kedai makan cepat kaya. Dia ada mindset gitu. Ya. Mindset tu kita tak boleh tanam dalam hidup tu. Tak boleh. Ni daripada owner sendiri. Ya, kalau mindset kalau kata nak jadi nak kaya kena ikut kedai makan tak boleh. Bagi kita tak boleh. Jalah. Faham. So, kalau kata nak kaya negara ada. Nak kaya negara ada. Jalah. Benda hak gitu memang cepat kaya. Ya, cepat kaya. Cepat kedalai lah. Cepat kedalai lah. Okey. Jadinya bila cerita pasal keuntungan ke apa, ya mesti ada melibatkan kos tu. Ya. Dengan keadaan elon ni macam-macam dah naik. Kita tak menyalahkan mana-mana. Ni bukan pasal politik ke apa. Cumanya kita nak tahulah. Kerana pengurusan perniagaan ni nak untuk mengelakkan kos-kos ni menilai keuntungan tu. Lebih kurang lah sedikit sebanyak kalau itu tak. Boleh nak kongsi idea kau, nasihat kau kerana nak menguruskan benda tu. Okey, kalau bagi kita lah sebab masa kedai kita jual tak mahal. Okey. Kita kena carilah supply untuk barang mentah tu yang kata tidak tinggi, tidak murah. Berpatut. Benda tu ada, cuma kita kena carilah. Jadi okey, kita potong sikit tak. Boleh tahu tak range harga sini makan ni? Sebab abang ayat tadi tak mahal tak. Range harga sini berapa makan ni? Range harga kita bawa 10 ya boleh kali dengan air dah. Kamu makan nasi kenyai. Kenyai dah kata. Bawa 10 ya kenyai dah. Kalau standard biasa kadang-kadang kedai awak makan ni percuma go to gonding tak. Kalau sini ada jajan tak? Ada. Kita kopuk percuma. Nasi tambah percuma. Gapo nak lagi? Nak gapo lagi? Tengok rutin macam cuma kat sini. Kembang. Sini kau pun fikir belaka ada. Ya, jadinya gitulah tak. Dia orang kata kos adil lah. Kita cari hak berpatut lah. Selain daripada tu kalau ada gapo-gapo nak tambah kau. Kalau bagi kita kalau kata nak jual murah lah gitu lah. Cuma kita kena banyak mencari lah kata. So, kadang-kadang tak, setengah orang ni, dia mikir kalau jual murah, margin kecil, tak berapa untung. Kena kejar ke kuantiti. Gini, kita style bisnes ni kita kena buat ikut Thailand petani. Walaupun murah kita jual banyak. Walaupun utus 10 sen kena 1000 orang, 1000 ya sehari. Nak cari mana? Dia adakah ia tak memberi kesan maksudnya kena cover kos banyak, tak letih ke? Tidak. Walaupun orang kata untung kecil, kalau dengan kuantiti masuk 10,000 orang sehari, itu margin kita tinggi. Sama je konsep jual mahal. Tapi orang masuk sikit. Ni mu jual murah orang masuk ramai. Mana nak?
So antara orang kata penarik. Ya. Hak ada di warung stesen ni sebab nasi kerabu ni ramai orang jual. Jadi gapo antara selain pada lemak bakar, ayam bakar, daging bakar, gapo punca hak boleh orang ramai sini konsisten ramai? Kalau kata hak majority lah mari je. Orang nak mencari lemak lah. Betul. Lemak lah. 100% orang nak mencari lemak. Kira ada something hak boleh menarik pada lemak tu lah. Lagi satunya rasa kita tu lah ke unique care. Rasa tu lah orang nak cari mula-mula. Tak boleh, orang kata tak boleh cari mana. Betul. Nak cari mana stesen Kelantan je ada orang kata. Waktu hak kita nak tahu benarnya. Sebab kita mesti akan rasa pelik tu. Kan orang boleh mari ramai. So ni jawapan dia rasa lah. Ya, rasa lah. Jadi kalau hak mana nak tahu rasa tu kena mari sini lah. Nak tahu rasa lagu mana dah. Faham. So ni kira kita nak buat nutup dah sikit tak. Sebab biasanya dalam penutup kita ni kita akan tanya 3 soalan cepu mah. Ya. 3 soalan cepu mah kepada owner-owner bisnes tak. Jadinya soalan pertama kita tak. Kira kita ambil sebagai general lah. Gapo lah sikit nasihat panduan ke pedoman ke untuk anak-anak muda hak baru nak bermula dengan bisnes ni. Gapo orang kata sedikit pedoman daripada senior bisnes ni? Ya. Kalau bagi kita lah. Nak bisnes ni kita jangan buat loan lah. Satu. Sebab kalau kita loan ni mudah kata kita terbebel. Betul. Betul. Kita terbebel. Lagi satu kita kena fikir nak macam mana nak bayar. Bayar bulan ni. Itulah kalau nasihat lah. Kalau kata nak bisnes, kita kena ada simpan ni lah. Maksudnya kita nak run, katanya run tu kedai 500,000. Kita kena ada duit tu 250,000. Untuk simpan ni backup backup lah. Nak buat loan boleh kata. Tapi kena ada simpan ni untuk backup itu. Tapi kita potong sikit dah. Tapi ada setengah orang. Ni kena isu pula ni tak. Setengah orang tak bila melibatkan perniagaan dia kata tak. Kalau dia tak ada komitmen bulan ni, dia tak rasa nak tekan bisnes dia ni. Dia kata kalau dia ada loan, dia nak kena kejar. Dia rasa semangat. Kan pandangan gitu. Kalau kita letih lah fikir tak. Kita kena fikir nak bayar komitmen lagi. Overheat lagi. Nak run bisnes lagi macam mana. Tahu lah. Tak erti juga. Itu kira orang kata subjektif lah benda tu. Pilihan lah rasa nak buat. Tapi nasihat abang jangan buat. Jangan buat lah kita. Sikit lagi kita nak tanya. Kita nyelik sikit lah tak. Anggaran kasar overheat jaga kedai ni lah ni. Berapa lebih kurang? Kalau kata untuk run sebulan kedai ni tak ada 100,000 tak boleh jalan. 100,000? Tak ada 100,000 tak boleh jalan untuk sebulan. Bukan sikit lah. Jadi kita benarnya PSD lah. Tak ada kalau 100,000 kat bukan sikit. Nampak bisnes kecil. Tak. Besar ni besar dinamo. Tapi kita boleh besar lagi. Besar dinamo kata tak. Tapi slow InsyaAllah. So soalan kedua kita tak. Dalam 5 tahun lagi lah. Gapo abe berharap dengan kedai ni? Maksudnya nak jadi kau besar, kau nak pelanggan kau ramai, kau secara general lah gitu. Kita kalau kita misi kita kita nak bawa nama stesen Kelantan ni ke dunia. Kalau boleh kata tak. Yalah. Mendunia kata tak. Lagi satu kita nak bawa nasi kerabu ni. Kira seluruh lah kata semua orang boleh makan tak. Yalah. Mungkin negara mana boleh ada nasi kerabu tak. Betul. Sebabnya nasi kerabu ni benar menu sihat. Ya betul. Kita makan ulai-ulai. Makan ulai. Kita itulah misi kita. Kita nak kedai ni maju, lepas tu mendunia lah kata. Mendunia kata. Okey, soalan lah ni kita ni. Kalau andai kata ni orang kata mustahil. Dan tak logik pun hak berlaku akan berlaku dak. Tapi andai kata wah kalau wah ni kita capak laut jadi pula. Babi tu be. Wah dak. Andai kata abang jumpa dia abang 10 tahun ke belakang. Masa muda lah ni pemuda. Masa muda lagi lah. Gapo nasihat ringkas abang boleh pesan kau diri abang sendiri nanti. Kalau kita boleh undur masa. Undur masa. Tak nak sia-sia ke masa muda lah dah. Gitulah kalau kita
mencari ilmu lah kata lah. Mencari ilmu lah daripada kalau kata minat bisnes, kita cari ilmu bisnes. Ni mu tua baru nak cari ilmu bisnes. Letih lah kata. Ni Pucau nak create isu pula ni. Ni dah ada sosok Ale. Ni Wira di TikTok dah. Kita belak-belak TikTok. SPN tak penting dia kata. Apa dah? SPN tak penting. Kalau nak masuk nego, dia kata tak payah ambil SPN tak apa. Kan dah be. Nak nego tak tepi jalan pun kena ngira. Lama tambah nak nego nasi kerabu. Tak. Macam mana mu nak kira debit kredit kalau tak ada SPN? Ajak ekonomi, budak ekonomi tu. Dia nak nego ni kita kena dasar kata. SPN tu penting bagi kita. Ya. Tak. Kurang-kurangnya matematik kena pandai. Jalah. Tak. Kan nak kira mana? Kalau tak reti akaun pun matematik tu kena dulu. Basic kata. SPN tu penting. Sebabnya ilmu ni siapa ketua kita cari tak habis. Jalah. SPN tu kena ada. Bukan kata tak ada. Kena ada lah. Dia kurang asal SPN dulu. Lepas tu mengaji lah kata. Jalah. Mengaji. Okay. So setakat ni lah untuk podcast kita. Kita pun nak ucap terima kasih banyak lah kepada owner. Hai, kita nak tengok pun gerung ni besar kedai dia ni. Tuan-tuan tak. Kita nak ayak. Kalau hak mana tak ajin siapa Penang, mari Penang tak. Nasi kandar tu memanglah antara benda hak famous, tapi kena selit kali. Dalam maps lokasi perjalanan tu warung stesen Kelantan, sebab kawan boleh ayak, kawan boleh kata lah. Kawan boleh janji lah. Bila mari sini tak nyesah. Ya. Tak nyesah. Macam-macam ada. Boleh pilih lah. Nasi belauk, nasi daging, nasi kerabu. Ada belaka. So, untuk mengakhiri podcast ni, kita nak ucap terima kasih sekali lagi sebab meluangkan masa. Orang nak kongsi ilmu ni, tak semua orang nak kongsi. Ya, betul. Sebab benda ni, orang kata gatekeeper. Gatekeeper ni, aku sorry tak apa sipeh. Buat apa aku nak kongsi kamu. Tapi hari ni kita bertuah. Ada owner sendiri, kita boleh kongsi kepada orang ramai. Betul. Ni sebab bukan daripada pengajian pada buku. Ya. Ni orang kata street learning. Ya. Dari ilmu daripada jalan ni. So kita harap viewer-viewer kita boleh dapat sedikit idea, sedikit berdomeh. So jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen lah untuk siaran tenang.